Jadi, sisa pepejal boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Misalnya, hampas kelapa yang dihasilkan oleh fotosintesis segera yang biasanya dijadikan sebagai makanan haiwan ataupun dibuang begitu saja. Jadi, kami bercadang menghasilkan arang daripada hampas kelapa. Produk ini lebih mesra alam kerana menggunakan bahan terbuang dan dapat mengurangkan aktiviti penebangan pokok yang dapat menjejaskan alam sekitar. Baiklah, beralih pula pada langkah-langkah pembuatan arang daripada hampas kelapa. Pertama sekali, kita perlulah jemur hampas kelapa di tengah cahaya matahari supaya hampas kelapa kita menjadi kering. Yang kedua, bakar hampas kelapa tersebut supaya ia menjadi hangat. Yang ketiga, letakkan hampas kelapa dan sekam padi yang telah dibakar supaya ia menjadi satu adunan. Yang keempat, kita perlulah letak adunan tersebut ke dalam acuan dan mampatkan ia. Akhir sekali, kita perlulah tunggu selama 2-3 minggu. Antara bahan untuk menghasilkan arang hampas kelapa, semestinya kami menggunakan hampas kelapa yang berkas percuma. Seterusnya, kami juga menggunakan sekam padi, juga berkas percuma. Daripada itu, kami menggunakan air. Dan akhir sekali, kami menggunakan acuan daripada kedai Mr. DIY yang berkas hanyalah RM9.80. Dan kos keseluruhannya, kami anggarkan sebanyak RM10 sahaja. Mahu bukti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-44, iaitu terjemahannya, segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Dan sesungguhnya Allah ialah Jua yang maha kaya lagi maha terpuji. Kesimpulannya, arang hampas kelapa dapat menghasilkan produk wave dan mewujudkan satu bahan api yang dapat menggantikan arang konvensional. Dan kami berharap kami berjaya kepada seterusnya. Sekian daripada kami. Bye!